Assalamualaikum warahmatullahi. Saya DJ Wan Shah dari channel TV Khalifah Bangkit ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat seluruh sahabat saya di channel TV Khalifah Bangkit. Tak kira di mana saja anda berada, tak kira sama ada anda berpulang untuk balik kampung ataupun tidak, sama ada anda terpaksa bertugas, insya-Allah Hari Raya adalah hari untuk kita merasakan kita lagi hampir dengan Allah SWT. Bukan bermakna anda tak dapat balik kampung, anda anak derhaka, tapi anda sedang menjalankan tugas demi untuk agama, negara dan bangsa. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sepenuh hari perayaan ini saya ingin berpesan, jangan kita bagikan alasan perayaan ini menghalang kita untuk beribadat kepada Allah. Ziarah menziarah adalah satu amalan yang amat istimewa dan dituntut di dalam Islam supaya kita mengeratkan silaturahim. Tapi yang silapnya apabila kita sibuk menziarah sehingga kita sampai lalai dalam menunaikan solat dan lalai dalam kita zikrullah dan membaca Al-Quran. Tuan-tuan yang mulia, di zaman Rasulullah SAW, kaedah ziarah di hari raya yang Nabi SAW amalkan apabila berkunjung di rumah para sahabat, tidak ada lain perkataan yang baginda SAW ungkapkan melainkan perkataan yang mengingatkan para sahabat kepada akhirat. Mereka sentiasa bersyukur kerana sepanjang sebulan Ramadan Allah SWT telah beri mereka taufik hidayah untuk menjaga amalan-amalan dan ibadat di sepanjang Ramadan, terutamanya amalan solat tarawih. Dan jangan kita pula jadikan amalan ziarah menziarah di hari raya ini untuk sibuk dengan memikirkan hal-hal keduniaan. Kerana apa? Kita tak tahu bilakah masa akhirat akan datang menjengah kita. Ada yang di atas lebuh raya, ada yang sedang makan kuih, dan tak kurang juga yang sekarang ini sedang terlantar di hospital. Jadi insya-Allah kita jadikanlah hari raya ini sebagai satu peluang lagi tanda kita bersyukur dengan Allah kerana Allah SWT beri kita kesihatan, beri kita peluang, beri kita kesempatan untuk kita menziarah rumah saudara mara kita, sahabat anda yang lama tak jumpa. Insya-Allah jagalah adab ketika berziarah, jangan bersalaman dengan tangan-tangan laki atau wanita yang bukan mahram kita. Dan jagalah pakaian supaya tidak bertabaruj. Jagalah pakaian yang menutup aurat yang sempurna. Terutama kepada kaum wanita, berhati-hatilah dalam adab berpakaian ketika menziarah di hari raya. Kita kena ingat, kaum wanita, apabila anda sudah berumah tangga, aurat anda bukan untuk dipamerkan kepada lelaki yang bukan mahram. Jadi berhati-hati, suami anda saja yang bayar mas kahwin anda selama ini. Tidak ada share dengan mana-mana lelaki. Jangan relakan aurat anda yang menjadi hak kepada suami anda dipamerkan kepada lelaki-lelaki yang bukan mahram anda. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, semoga hari raya kita kali ini kita jadikan sebagai asbab kita meningkatkan lagi kesyukuran dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan seperkara lagi, kepada anda yang tega bermain mercun, jagalah adab anda. Janganlah anda bermain mercun ketika orang sedang bersolat di masjid, ketika orang sedang bertakbir raya, ataupun ketika anak kecil sedang tidur di malam hari. Masya Allah, adakah Islam mengajar kita untuk berhibur, untuk meraihkan perayaan sampai hilang akhlak kita, mengganggu jiran-jiran yang sedang beristirahat di hari raya? Masya Allah, Masya Allah. Jadi insya Allah tuan-tuan, setelah sebulan kita menjalani ibadah di bulan Ramadan, diharapkan bulan Ramadan menjadi satu bengkel tarbiyah untuk kita selama sebulan yang lepas. InsyaAllah semoga pesanan ini terutamanya untuk diri saya dan untuk tuan-tuan yang mendengar dan menonton video ini, sama-samalah kita berusaha untuk mengharapkan redha Allah SWT. Dan kepada anda yang memandu juga, jangan lupa sebelum naiki kenderaan, sebelum bermusafir, pastikan kita menunaikan solat sunat musafir dan jangan lupa membaca doa naik kenderaan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Insya-Allah ditambah pula dengan surah Az-Zumar ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati maqwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. InsyaAllah ayat 67 dari surah Az-Zumar ini diamalkan, insyaAllah dapat mengelakkan kita dari sebarang kemalangan dan kecelakaan di jalan raya. Dan jangan lupa sepanjang perjalanan elakkan daripada berkata yang sia-sia, kerana kita tidak tahu sepanjang perjalanan bilakah malaikat maut akan datang untuk mengambil nyawa kita.
Jadi biarlah kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan lidah kita sibuk dengan zikrullah. Paling kurang pun kita dapat menyebut kalimah La ilaha illallah. Allah Maha Kuasa, makhluk langsung tidak ada kuasa. Muhammadur Rasulullah, hanya senyap mengamalkan kehidupan cara sunnah Rasulullah SAW adalah kajian saya dan tuan-tuan dunia dan akhirat, dan mendapat keredaan Allah SWT, insya-Allah. Dan jangan lupa juga ketika kita menjamu selera di hari raya, pastikan kita basuh tangan dengan bersih, dan jangan sekali-kali kita makan dan minum menggunakan tangan kiri. Pastikan kita minum dan makan dalam keadaan duduk. Jangan sekali-kali makan dan minum berdiri. Itu bukan akhlak yang baik sebagai orang beriman. InsyaAllah, Alhamdulillah, setakat ini saja saya punya pesanan dan nasihat, terutama untuk diri saya yang berkata-kata ini, dan mudah-mudahan jadi manfaat untuk anda yang menonton dan mendengar. Semoga tahun ini kita menyambut Idul Fitri dengan penuh ketakwaan dan kesedaran bahawa kita hanya menumpang di atas muka bumi Allah SWT, bukan untuk selama-lamanya. Kerana apa? Dunia sementara, akhirat selamanya. Apalah sangat.